Tengah kerja tadi dapat WhatsApp dari anak. Dia hantar gambar nasi lemak. Aku dah boleh agak, mesti bini aku yang suruh hantar. Rajin pula dia masak nasi lemak hari ini. Aku sebenarnya tak berani nak puji sebab pengalaman mengajar. Sekali puji seminggu nasi lemak. Tapi malangnya aku terpuji juga dekat WhatsApp tadi. Sampai rumah nasi dah sedia terhidang atas meja. Baru suap satu mulut, dia terus tanya, okey ke tak? Aku angguk je. Dia tanya lagi, sambal okey? Aku terus terfikir, dia ni nak jual nasi lemak ke? Sebelum dia buat perangai, baik aku jujur je. Aku cakap sambal ni macam kurang masak, kena masak lama lagi. Dia cakap anak-anak tak sabar nak makan tadi. Anak-anak pula yang salah. Perempuan mana pernah salah? Kalau dia tak tanya, aku telan je. Dah 15 tahun kami kahwin. Aku dah faham sangat perangai dia. Kalau dia tak tanya, maknanya dia tak bersedia untuk dikritik. Tapi masa baru 2-3 tahun kahwin, walaupun dia tanya, jawapan aku tetap satu je, sedap. Tak sedap pun sedap, hangus pun sedap. Kalau tak nak gaduh, telan je lah. Sebab sebenarnya bukan masakan dia yang kita makan, tapi penat, kasih sayang dan usaha bini kita yang kita kena hargai.